Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di Anak Hussein Channel. Okey, aku berkesempatan hari ni ada lapang sikit, aku nak mencuba lah spot tempat dekat-dekatnya dengan tempat rumah aku. Aku kalau biasa santai memang kat sini je lah. Aku minta maaf lama tak upload video atas kekangan masa dan kerja kiki lah. So hari ni aku nak mencuba casting sebarau. Okey geng, hari ni aku guna setup Daiwa Tatula lama, Daiwa Tatula 2020 Road Extend 30 series kot, panjang 5 kaki 3. So spot ni macam dah semak lah geng, macam lama orang tak masuk je. So inilah spotnya. Pada sini, situ dan bawah ni air macam cantik, tak keruh sangat, tak jernih sangat. Kita cuba kat sini, minta-minta ada rezeki, minta-minta ada strike, minta-minta gasak. Dapat strike seko 2 pun dah alhamdulillah. So aku try set up dulu kejap, lepas tu kita mancing. Okay, kita try kan. Aku guna gewang Sinking Mino, brand apa tak ingat lah, Samu kot, color Tiger. Kita cuba belah dalam ni dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lama tak ke spot ni, lain rasa. Minta berezeki spot ni setelah sekian lama tak start sini. Air macam agak tinggi, jadi colour macam ni, tak keruh, tak jernih sangat ni memang potensi biasanya, kebiasaannya. Tapi nak memujuk dia lah. Strike. Ikan apa ini? Ikan amoy. Alhamdulillah. Amoy geng, pipi merah. Alhamdulillah. Selamat tak cedera. Kita release lah geng. Kita hari ni bukan untuk apa? Untuk ambil bawa ke akuarium. Dah berdarah ni. Amoy. Alhamdulillah. Jom kita release dia. Dia tak terluka ni lah, tapi sikit lah. Jom kita release.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita try belah sini pula. Dia minta berezeki kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dapat jauh lagi ya. Tu ada boiling. Ada boiling. Boiling apa tak tahu. Sebab aku pernah dapat toman ni area sini. Spot tadi sunyi, tak ada nampak bayang. Kita cuba ke sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mas. Minta izin untuk mancing je. Okay, kita cuba kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kejar geng, ada kejar. Nampak? Kita tukar gewang. Mungkin dia dah kenal. Kita try pencil ke top water pula. Sebab air cetek ni. Jom kita tukar. Pencil tak bawa, top water tak payah. Tak bawa. Aku tak bawa set gewang lagi satu geng. Dalam tu ada pencil, top water semua dalam tu. Aku tak bawa, so aku tak ada pilihan lain. Mino pun ada tapi ada 3 je box ni. So aku try spoon. Kena cenik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita main atas lah. Kita try main atas. Tak ada gewang. Aku cuma ada mino 3, spoon 2. Itu je yang ada dalam box aku sekarang. Aduh, boleh tinggal pula. Baru nak try pencil ke, popper ke. Oh, tadi dia dah culas, tadi dia kejar mino. Takut dia dah culas. Ada saya tapak-tapak tangan tadi dalam 500-600 gram. Boleh lah buat layan. Okay, kita try mino balik. Warna yellow tiger.
Dapat warna silver ke warna putih ni, sedap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita try ke sana. Kita kena melintas sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati geng. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita try kat sini. Last spot lah ni. Kalau tak ada, kita balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, alhamdulillah selesailah trip kita hari ni. Trip casting santai petang-petang. So sekarang pun dah pukul 6.30. Dekat 6.30 lah. Aku tadi sampai dalam pukul 5. Dapat dah 1 jam setengah aku mancing. So 2 kali gabut, sekali ada strike. Tapi ikan target tak jumpa geng. So aku pun gerak balik lah. Hari pun dah lewat. Aku mohon maaf lagi sekali sebab dah lama tak upload video. InsyaAllah ada masa aku akan update. So nakkan video yang lebih menarik, sila komen, like, share dan subscribe. Kita jumpa next video geng. Assalamualaikum.